Orang yang naif menggambarkan pihak berkuasa Palestin sebagai rakan untuk keamanan. Tetapi apa yang berlaku apabila sebahagian pegawai kanan mereka sendiri menafikan hubungan sejarah bangsa Yahudi dengan tanah Israel? Lihat klip ini. Israel dalam pendubuhannya adalah satu pengecualian. Ia berbeza daripada semua negara di dunia. Rakyatnya wujud sebelum negara dan rakyatlah yang membentuk negara itu. Oleh itu, masyarakat bermula dari keluarga, kemudian berkembang menjadi suku-suku dan seterusnya menjadi bangsa-bangsa. Setiap bangsa memilih sistem politik mereka sendiri dan sistem politik berkembang, kecuali Israel. Sistem politik Israel ditetapkan di negara-negara luar seperti Amerika Syarikat dan Britain, kemudian dibawa ke sini. Selepas itu, barulah bermula pencarian untuk rakyatnya. Jika tidak, bagaimana mungkin Israel terdiri daripada pendatang? Selamat kembali ke Judeacation. Saya Josh Haston. Klip tadi menunjukkan tokoh-tokoh kanan Fatah menafikan hubungan orang Yahudi dengan tanah Israel. Satu dakwaan yang menurut Palestinian Media Watch adalah sebahagian daripada kempen yang lebih besar untuk memadam sejarah Yahudi dan menolak kesahihan Israel. Mari kita lihat satu lagi. Penjajah ini yang cuba memaksa realiti ini ke atas rakyat Palestin untuk menjadikan negara dan kawasan ini sebagai persekitaran yang menghalau rakyat ini, supaya mereka boleh menggantikan rakyat asal ini yang mewarisi tanahnya turun-temurun, rakyat Palestin Kanaan ini sejak ratusan dan ribuan tahun dahulu. Akar umbinya sangat mendalam di bumi ini, tetapi digantikan dengan kumpulan dan gerombolan peneroka yang asal-usulnya tidak diketahui, datang dari seluruh pelosok dunia. Rotina dan Launa. Menurut Palestinian Media Watch, hampir setiap hari, pegawai Palestin, saluran media atau tokoh awam menafikan hubungan sejarah Yahudi dengan Israel dan menggambarkan negara itu sebagai projek penjajahan asing. Israel sering digambarkan dalam wacana Palestin sebagai entiti Zionis yang dipaksakan atau koloni Zionis Israel. Manakala negara-negara barat, terutamanya Britain, dituduh mencipta Israel untuk kepentingan mereka sendiri. Antara tuduhannya ialah bahawa Israel ditubuhkan untuk menghapuskan masalah Yahudi di Eropah, untuk mengawal sumber-sumber di Timur Tengah, atau untuk menghalang perpaduan Arab. Tetapi PMW mengatakan mesej-mesej ini mempunyai dua tujuan: menafikan hak Israel untuk wujud dan memberikan justifikasi untuk keganasan serta tindakan pengganas terhadap rakyat Israel dan Yahudi. Organisasi itu berkata bahawa mencabar dakwaan-dakwaan ini bukan sahaja berkaitan dengan sejarah, tetapi juga tentang menghadapi naratif yang digunakan untuk menyemarakkan permusuhan terhadap negara Yahudi. PMW mempunyai banyak lagi video seperti ini. Dan mengapa semua ini sangat penting? Kerana kenyataan-kenyataan seperti ini membenarkan keganasan dan tindakan pengganas. Jika orang Yahudi tidak mempunyai sejarah di rantau ini, jadi apa yang mereka lakukan di sini? Jika mereka berada di sini secara haram, tanpa sebarang asas, maka mengusir mereka atau membunuh mereka adalah dianggap wajar. Dan itulah masalah dengan komen-komen seperti ini. Mari kita ingat bahawa ini bukan datang daripada Hamas. Ini datang daripada PA yang kononnya rakan damai kita. Berapa tahun lagi kita akan berdiam diri sementara PA menghasut keganasan dan terus menjalankan program bayar untuk membunuh mereka, di mana pengganas dan keluarga mereka dibayar kerana membunuh orang Yahudi? Bila sebenarnya sudah cukup? Saya ada soalan-soalan ini dan saya mengharapkan pemimpin kita untuk memberikan jawapan. Seterusnya, seorang ibu Israel nyaris terlepas daripada cubaan dibunuh secara beramai-ramai pada hari Khamis lalu selepas tersilap memandu masuk ke bandar Jenin yang dikawal PA di utara Samaria. Menurut pihak berkuasa Israel, wanita itu secara tidak sengaja memasuki bandar tersebut di mana sekumpulan orang Arab yang bermusuhan dengan pantas mengepung kenderaannya. Video yang tular di media sosial menunjukkan berpuluh-puluh orang Arab berkumpul di sekitar kereta itu ketika keadaan semakin tegang dengan cepat. Pasukan keselamatan Israel telah menyelamatkan wanita itu dan membawanya pulang dengan selamat ke wilayah yang dikawal Israel. Dia tidak dilaporkan mengalami kecederaan serius, tetapi seperti yang anda boleh lihat, keretanya remuk teruk. Kejadian ini telah menimbulkan semula kebimbangan mengenai bahaya yang dihadapi oleh rakyat Israel apabila memasuki kawasan yang dikawal oleh pihak berkuasa Palestin. Di bawah undang-undang Israel, warga negara Israel dilarang memasuki kawasan A kerana risiko keselamatan yang tinggi. Sebagai respon kepada kejadian itu, Ketua Majlis Wilayah Binyamin dan Pengerusi Majlis Yeshua Israel Gantz berkata, "Dulu kami diberitahu bahawa mereka ini hanyalah individu terpencil. Pada 7 Oktober, ilusi itu hancur di depan mata kami. Cubaan bunuh beramai-ramai hari ini di Jenin sekali lagi mengingatkan bahawa orang Arab di Judea dan Samaria juga mahu memusnahkan kita. Sudah tiba masanya untuk kita sedar. 7 Oktober yang seterusnya sudah berada di depan pintu kita. Dan akhirnya, insiden ini menimbulkan satu persoalan yang membimbangkan. Apakah jenis masyarakat yang membenarkan seseorang hampir kehilangan nyawa hanya kerana tersalah masuk jalan? Terdapat kawasan kejiranan berbahaya di banyak tempat di dunia. Tetapi, ini berbeza. Ini bukan
merupakan satu rompakan atau jenayah jalanan secara rawak. Dalam kes ini, seorang ibu Israel bersama anaknya secara tidak sengaja masuk ke bandar yang salah dan telah diserang oleh sekumpulan orang yang ganas. Kesilapan navigasi yang mudah hampir menjadi satu pertemuan maut. Tiada siapa patut menghadapi ancaman untuk dibunuh oleh orang ramai hanya kerana tersalah jalan. Bagi ramai rakyat Israel, insiden hari ini adalah satu lagi peringatan tentang realiti keselamatan yang mereka hadapi dan kebencian mendalam yang boleh tercetus hanya kerana seorang Israel tersilap masuk ke tempat yang salah. Seterusnya, sila beri perhatian kepada berita berikut. Ami Botpo dari JNS melaporkan minggu ini bahawa Yesh Atid, ahli Parlimen Debbie Beaton, berkata bahawa apabila melibatkan penempatan semula sebahagian Gaza dan penubuhan semula Gush Katif, beliau akan menyokong langkah tersebut dengan syarat komuniti tersebut ditubuhkan secara sah. Beliau berkata jika bahagian Gaza itu boleh menjadi milik kita, biarlah ia menjadi milik kita. Dahulu kawasan itu beroperasi sebagai satu blok dan itu tidak menjadi masalah bagi saya. Tetapi jika kita menandatangani perjanjian, kita perlu menghormatinya. Dalam erti kata lain, ini ialah seorang ahli Knesset pembangkang yang mengatakan bahawa jika Israel kembali menubuhkan komuniti Yahudi yang sah di Gaza, beliau akan menyokongnya. Sekarang, mari kita ingat, ini bukan ahli Likud yang membuat kenyataan ini, atau ahli parti Menteri Smotrich, atau parti Ben Gvir. Ini adalah seseorang dari Yesh Atid. Mungkin anda mahu memanggil mereka parti tengah, atau parti sayap kiri. Apapun, saya rasa walaupun sesetengah orang mungkin menganggap ini berita kecil, saya rasa ini boleh menjadi sesuatu yang besar. Bayangkan jika seluruh Yesh Atid atau beberapa ahli Knesset lain dalam pembangkang memutuskan untuk menyokong pembinaan semula komuniti Yahudi di Gush Katif. Ingat, pada tahun 2005, kerajaan Israel telah mengeluarkan kira-kira 9,000 orang Yahudi dari rumah mereka dan menyerahkan kunci kepada pihak berkuasa Palestin. Dalam masa hanya 2 tahun, Hamas telah menguasai Gaza. Terdapat kaitan langsung antara pengusiran komuniti Yahudi di Gaza dan pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober. Tanpa komuniti Israel di sana dan tanpa askar di sana yang berada di lapangan, Hamas mempunyai sepanjang masa ini untuk membina senjata roket dan peluru berpandu mereka serta menggali terowong keganasan mereka. Dan itulah perbezaan terbesar antara Gaza dan Judea serta Samaria, di mana askar IDF boleh menjalankan operasi anti-keganasan setiap malam. Pada pendapat saya, kembali ke Gaza adalah satu kemestian jika kita benar-benar mahu memastikan keselamatan kita untuk tahun-tahun akan datang dan menghalang Hamas daripada membina semula senjatanya. Selain itu, sudah tentu kita mempunyai hubungan sejarah Yahudi dengan kawasan tersebut dan hakikat bahawa kita mendapatkannya semula dalam perang bertahan untuk kelangsungan hidup pada tahun 1967 memberi kita legitimasi untuk berada di sana. Saya bermimpi tentang hari di mana orang Yahudi sekali lagi boleh pergi ke pantai-pantai indah Gush Katif dan membina semula ladang-ladang serta komuniti yang menakjubkan di sana. Sementara itu, adalah bagus bahawa MK Beaton membuat kenyataan ini sebagai satu langkah permulaan ke arah perkara-perkara hebat yang bakal berlaku. Jadi, itu adalah Gaza dan pada masa yang sama, bekas komuniti Yahudi di utara Samaria sedang bergerak ke hadapan untuk membina semula. Sekali lagi, ini berlaku 21 tahun selepas ia dipindahkan semasa penarikan diri Israel pada tahun 2005. Karavan kediaman pertama tiba minggu ini di Kadim, salah satu daripada 4 komuniti yang dikeluarkan sebagai sebahagian daripada pelan itu. Langkah ini diambil sebelum ketibaan kumpulan keluarga pertama yang dijangka, terutamanya dari Tel Aviv dan bahagian tengah Israel, yang telah bersiap sedia untuk menubuhkan komuniti baru di tapak tersebut. Kerja-kerja infrastruktur telah pun siap, termasuk jalan raya, elektrik, air dan sistem pembetungan sebagai persediaan untuk kawasan awam. Pembinaan semula Kadim adalah sebahagian daripada inisiatif yang lebih besar yang diketuai oleh Majlis Wilayah Samaria dan Ketua Majlis Yossi Dagan bersama dengan Gerakan Amanah yang bertujuan untuk menubuhkan komuniti baru di utara Samaria. Keluarga-keluarga pertama dijangka akan berpindah masuk pada musim panas ini. Sementara kita sedang rancak, berikut adalah satu lagi berita baik. Menteri Kewangan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan minggu ini bahawa Jerusalem telah memperuntukkan 113 juta shekel atau sekitar 37.2 juta dolar untuk pembangunan lebih daripada 70 tapak warisan di seluruh Judea dan Samaria. Tapak-tapak bersejarah ini adalah sebahagian yang tidak terpisahkan daripada sejarah bangsa Yahudi. Smotrich menulis dalam satu hantaran X berbahasa Ibrani. Menteri Kewangan Israel yang juga memegang jawatan kedua di Kementerian Pertahanan yang mengawasi urusan awam di Judea dan Samaria, berkata beliau, melihat kepentingan tertinggi dalam memperkukuh identiti Yahudi dan memelihara warisan unik rakyat Israel. Beliau menambah, kita akan terus memelihara warisan dan akar umbi kita, Am Yisrael Hai. Pembiayaan ini akan digunakan untuk memajukan beberapa projek yang bertujuan memperkukuh pelancongan di rantau tersebut, termasuk pemeliharaan tapak warisan dan menjadikannya boleh diakses oleh orang ramai.
Namun, mari kita ingat, berdasarkan statistik OSHA, iaitu kumpulan PBB yang terlalu memberi tumpuan kepada orang Yahudi di kawasan ini, kanak-kanak sekolah yang melawat tapak warisan di Judea dan Samaria secara aman sudah tentu dilabelkan sebagai keganasan peneroka. Ini memang berita yang 100% baik, tetapi saya pasti PBB, AU dan yang lain akan rasa tidak senang bila mereka dengar perkara ini. Entah kenapa, bila orang Yahudi cuba melindungi sejarah mereka, sama ada di Judea dan Samaria atau di ibu kota kami, Baitul Maqdis, dunia jadi tidak keruan. Tanya kepada Menteri Smotrich kerana berjaya melaksanakan perkara ini. Menghormati dan menjaga sejarah kita sangat penting ketika bangsa Yahudi membina masa depannya di tanah bersejarah dan Alkitabiah kita. Seterusnya, pasukan keselamatan Israel berkata mereka telah berjaya menggagalkan satu serangan pengganas yang dirancang minggu ini semasa operasi di kawasan Shuafat di sebelah timur Baitul Maqdis. Menurut polis, pegawai polis sempadan yang menyamar bertindak berdasarkan maklumat risikan yang diberikan oleh agensi keselamatan Shin Bet telah menahan seorang suspek yang dipercayai sedang merancang satu serangan. Operasi itu melibatkan pegawai polis sempadan yang menyamar, unit polis sempadan tambahan dan polis daerah Baitul Maqdis yang memasuki rumah suspek, menemui beliau dan menahannya. Pegawai juga telah menggeledah kediaman tersebut sebelum memindahkan suspek kepada Shin Bet untuk siasatan lanjut. Polis telah mengeluarkan video dari operasi tersebut yang menunjukkan pasukan penyamar menjalankan tangkapan mereka. Pihak berkuasa belum mengeluarkan butiran tambahan mengenai rancangan yang disyaki kerana siasatan masih berjalan. Jadi, satu lagi malam dan satu lagi serangan pengganas yang berjaya digagalkan. Terima kasih kepada lelaki dan wanita berani dari IDF bersama dengan polis dan polis sempadan yang memastikan kita boleh tidur dengan selamat di Israel setiap malam. Pada masa yang sama, IDF mengatakan mereka telah menahan lebih daripada 200 orang Arab yang dikehendaki di Judea dan Samaria dalam minggu lalu sahaja sebagai sebahagian daripada operasi menentang keganasan yang berterusan. Tentera berkata mereka yang ditahan termasuk suspek pengganas yang dikaitkan dengan Hamas, individu yang dituduh mempromosi dan menghasut keganasan, peniaga senjata, pembuat senjata haram dan seorang suspek yang didakwa sedang merancang serangan yang bakal berlaku. Semasa operasi tersebut, pasukan Israel turut merampas puluhan ribu shekel dalam bentuk dana yang didakwa bertujuan untuk keganasan bersama dengan senjata dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bahan letupan. IDF berkata, tentera telah merampas berpuluh-puluh barangan yang digunakan dalam penghasilan senjata, termasuk senjata airsoft, senapang memburu dan sepucuk pistol dan sebuah kenderaan udara tanpa pemandu. 5 peranti letupan juga telah ditemui dan dinyahaktifkan. Operasi ini dijalankan selepas insiden tembakan pengganas yang mengorbankan nyawa kira-kira 2 minggu lalu berhampiran Havat Gilad, ladang Gilad di Samaria, di mana 2 rakyat Israel terbunuh dan 6 lagi cedera. Mangsa dikenal pasti sebagai Binyamin Melet, 32 tahun, ahli pasukan tindak balas pantas keselamatan komuniti dan pengarah pertanian, dan Mejar Yuval Ezra, seorang komander artileri berusia 27 tahun yang kemudian meninggal dunia akibat kecederaannya. Semoga kenangan mereka menjadi berkat. IDF berkata rumah 2 pengganas yang bertanggungjawab atas serangan itu telah dipetakan dan satu daripadanya telah dimeterai sebelum perobohan yang dirancang. Pihak berkuasa Israel berkata langkah-langkah seperti ini adalah sebahagian daripada dasar yang lebih luas yang menyasarkan kediaman pengganas yang bertanggungjawab atas serangan maut. Juga, IDF mengumumkan minggu ini penahanan seorang pengganas yang berafiliasi dengan organisasi pengganas Jihad Islam yang bertindak untuk mempergiat aktiviti keganasan. Selain itu, para pengganas tersebut adalah ahli organisasi pengganas Lions Den yang sebelum ini telah dibubarkan oleh pasukan keselamatan Israel pada masa lalu. Pada masa yang sama, IDF mengumumkan mereka telah memusnahkan 10 mesin yang digunakan untuk pengeluaran senjata dan alat letupan di kawasan Kabaca Samaria. Memang tak pernah sunyi, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, satu laluan baru di padang pasir Judea, Israel sedang menghidupkan semula kisah cinta dari zaman Alkitab dan pegawai berharap ia akan menjadi destinasi baru untuk pelancongan keagamaan. JNS melaporkan minggu ini tentang pembukaan laluan pengembaraan Daud, sebuah laluan baru yang menghubungkan pelawat dengan kisah Alkitabiah Raja Daud dan Abigail. Ia kedengaran seperti kisah yang ditulis untuk Hollywood. Seorang pahlawan muda melarikan diri daripada seorang raja yang berkuasa, seorang wanita yang terperangkap dalam perkahwinan yang sukar, dan satu pertemuan tidak dijangka yang mengubah haluan sejarah. Lebih daripada 3,000 tahun kemudian, kawasan di mana bakal Raja Daud dipercayai telah bertemu dengan Abigail telah menjadi tapak laluan mendaki dan berbasikal yang baru serta destinasi yang semakin popular untuk pelawat dan juga lamaran perkahwinan zaman moden. Laluan pengembaraan Daud yang baru dibuka ini membentang hampir
hampir 3 batu di sepanjang pinggir padang pasir Judea, menghubungkan komuniti Israel Maon di selatan Hebron dengan Karmel yang berdekatan. Laluan ini menampilkan pameran interaktif dan petikan-petikan Alkitab dari kitab Samuel dan Mazmur yang menceritakan kisah pertemuan Daud dengan Abigail. Menurut catatan Alkitab, Abigail telah menghalang Daud daripada menyerang suaminya, Nabal, selepas Nabal enggan memberi pampasan kepada Daud dan orang-orangnya kerana melindungi kawanan ternakannya. Tidak lama selepas itu, Nabal meninggal dunia dan Abigail menjadi isteri Daud. Projek bernilai $1.6 juta ini telah dilancarkan oleh Kementerian Pelancongan Israel dan Majlis Wilayah Gunung Hebron. Rancangan termasuk sebuah kedai kopi, lawatan off-road menaiki kenderaan elektrik dan penginapan semalaman untuk para pelawat. Pegawai berkata laluan ini bertujuan menarik pelancong Yahudi dan Kristian dengan menghubungkan lanskap semula jadi Israel dengan warisan Alkitabiahnya. Projek ini juga merupakan sebahagian daripada usaha yang lebih luas untuk menubuhkan pusat mazmur di rantau ini, menonjolkan doa dan lagu yang secara tradisional dikaitkan dengan Daud semasa tahun-tahun beliau bersembunyi di padang pasir Judea. Pegawai berkata, matlamatnya adalah untuk memelihara kepentingan Alkitabiah kawasan ini sambil mewujudkan destinasi baharu untuk pelawat dari seluruh dunia. Saudara-saudara, ini adalah satu lagi tanda kekekalan di Judea dan Samaria. Selain itu, ini adalah satu lagi projek yang membuktikan hubungan kuno bangsa Yahudi dengan tanah Israel dan wilayah teras Alkitabiah kita di Judea dan Samaria. Ini adalah salah satu kawasan yang paling indah di negara ini dan saya pasti ini akan meningkatkan pelancongan ke kawasan tersebut. Tanya kepada Eliram Azulai, Ketua Majlis Wilayah Gunung Hebron dan semua di majlis tersebut kerana merealisasikan perkara ini. Ini adalah satu lagi edisi Judea Occasion di JNS TV. Saya ingin memberi penghargaan kepada mereka yang bekerja di belakang tabir. Pastikan anda melayari JNS TV untuk semua kandungan hebat ini. Beri kami super thanks dan langgan saluran kami. Juga layari jns.org untuk semua berita terkini dari Israel, Timur Tengah dan seluruh dunia Yahudi. Kita akan berjumpa lagi minggu hadapan dalam rancangan Judea Occasion hanya di JNS TV.